Welcome to channel 44 Edi Piliang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahiran ni saja pasal basuh je perempuan dah ya. Lahir alhamdulillah. Iyalah. Berkat yakin lah. Kalau yang mana-mana saja pergi ni ya. Lahir. Iyalah. Terima kasih banyak. Sip, okey. Okey, dan sana awak baik ke pasal basuh. Awak cari dan sana apa saja yang ada dijual orang di pasal basuh ko. Awak cari ya. Kau ada tahu berontak di sana. Apa jual kau dia? Aku galak dia. Barang ambilnya barang aku. Sabun kuih ya barang. 5,000. Ya. 5,000, 8,000. 8,000. Yalah, kau dan sana 8,000. Kau cin 20. Pada harga ni cin 2 gini kau sekali. Pakon yang sini kau. Om Bali lah om. Yalah. Kalau balik banyak habis sebenarnya. Aman tu. Yalah, aku dan sana yang ada di pasar basuh. Ada orang menjual apa? Waduk tahu. Laris manis. Tu laris manis. Waduh jual pempek di sana. Ada Esteller Jakarta. Pada Esteller Jakarta ni kau ambil sekali ni mana? 8,000 ni yo. Aku masuk ke YouTube ko. Laris manis. Tu ah. Jual mercon. Ya. Pada merconnya, pada harganya kau. Beda-beda. Beda-beda. Boleh tak mahal tu? Tak. Yalah, mudah-mudahan laris manis saja ya. Cari nanti di YouTube ya. Kat 2 hari lagi ya. Kuah. Kuah mak aku jual. Jual mak. Jual kalput jangan. Adik mana di sana? Mana baju aku ni? Mana baju aku ni kau? Pak ni. Ikut ada dendeng ya? Aku dan sana. Di pasar basuh ada dendeng. Kau ada rendang ya? Cari si kau nanti di YouTube dekat 2 hari lagi ya. Tu. Dah lagi dah. Lagi laris manis saja kau. Aku kuih talam ya. Pada lupa kumpir harganya kau. 10,000. 8,000. Tu dan sana. Sudah kau jual talam. Aku ni kau menjual ayam bumbu ya ni ya. Kau ada usus. Ya. Usus. Barang usus kau per petang kau. Ada 5 balik, ada 20. Aku tunjang, ada tunjang ada ya. Barang lo tunjang ambil itu. 20 ah. Yalah. Mudah-mudahan laris manis saja ni ya. Ada goreng-gorengan. Barang macam ni goreng ni kau. Barang macam banyak pak. Oh banyak. Arago berapa biasanya? 5,000 aja. Hampir 5,000 aja. Kau masuk ke YouTube kau. Tu. Ni ku jual undi-undi. Aku ni lotek. Berapa harga loteknya biasanya? 10,000. Aku dan sana boleh membeli lotek ke pasar basuh. Ni apa namanya kau? Yalah, laris manis saja ni ya. Sebab dia aku menjual es campur ya. Esteller, pada harga Esteller kau sabun kuih. 7,000 nak kurang-kurang lagi kau. Iyalah. Jadi kalau di sana awi-awi jangan lupa beli Esteller dia kau. Di pasar basuh ya. Tu. Ada goreng-gorengan di sana. Ada banyak sambal ni ya. Banyak macam sambal ni kau. Sambal buru-buru asalnya. Banyak macam. Apa kau Ada buruak? langkitang. Langkitang. Sambal ciput.
Cipui. Langkitang kau cipui kau biasanya nama ninjau nak punya kau. Iko nan si Bolga langkitangnya kok. Oh, si boga langkitang. Kalau cipui ko yang dari Rao. Pada lu ada gonya tu. 10.000 saya satu. 10.000 saja. Saduannya murah, rasanya lama. Yalah, mudah-mudahan laris manis saja. Lah ni yo. Sudah sana ko adik-adik aku menjual. Kau aku dia Sambal. samba. Baralam dia sambanya kau. 5.000 bisa, 9.000 bisa. 5.000 bisa, 10.000 bisa. Oh, ni manis. Laris manis saja yo. Ayo. Kau aku dah. Oh. Iko. Kau ada nama itu? Kami satu, Sagu ya. Pakai kalambia. Barang lo sabu pido. Murah itu sana. 5.000 nak mahal. Jadi lo lupa pergi ke pasar baso. Tu lah. Sukses saja laris manis ya. Aku menjual gorengan dia ya. Pada lo gorengan harganya cicik kau. Sampai 5.000. Oh, yalah laris manis. Tu di sana, watari di sana, baca lihat. Rami bana di pasar Kasuko. Tu. Sibuk bana di sana. Aku adik ku manggali. Ku ana bagali aku dia. Pada lo apa namanya, Pak? Salak buah lah. Pada lo ada gonya kau? 10.000. 10.000. Ada salad, filtret, kacang kalua sama sup buah. Yalah, laris manis saja yo. Amin, Pak Sida. Siapa nama namanya kau? Vicky. Iki, mudah-mudahan laris manis saja Iki yo. Amin, Tu amin. lah. Nama. Oi, kau mak. Ada bola. Ada bola. Langkuk mak sorenya yo. Laris manis saja mak. Tu lah. Kau dong sana. Kurang rami mana di sana di situ. Wak celiak belum itu. Lah, terima kasih banyak.